Good morning. Hari ini adalah hari yang terakhir kita berada dekat Taizhou, China ni. So, kita akan naik flight ke Shanghai. Daripada Shanghai, kita akan ke KL. So, dah 7 hari dekat sini. So, banyak yang telah kita buat dan banyak yang telah kita maksudnya kita lakukan lah di sini. Seperti mana yang apa boleh tengok dalam siri-siri yang sebelum ni. Melawat kilang, test motor apa semua memang best lah. Memang kita betul-betul berterima kasih juga kepada Enforce kerana membawa kami ke sini lah. Okay, so sekarang ni kita nak pergi bawah, nak prepare, nak get ready, nak breakfast dan nak juga sediakan luggage untuk dapat bawa pergi. Alright, okay, jom, let's go. Sekejap, kena relax, tapi tak goyang lah, relax je. Okay, untuk bulan 1 kami akan buat program CNY Dinner. Okay, CNY Dinner, Chinese New Year Dinner pada insyaAllah pada 1 hari bulan 2 di Kuala Lumpur. Dan pada masa itu juga kita akan insyaAllah kita akan launch beberapa model yang baru, skuter insyaAllah, sebab perang skuter belum habis dan takkan habis sampai bila-bila. Okey, dan seterusnya pada bulan 5 kita macam saya bagi tahu tadi, sebelum ni kita ada Enforce Motor Show 2026, dan seterusnya pada tahun 2026 juga kita akan ada Voice Racing Team still aktif untuk 2026 dan dalam Malaysian Cup Prix. Dan seterusnya kita juga akan involve insyaAllah dalam One Make Race untuk Malaysian Cup Prix, untuk Bosch, model Bosch FR150. Itu informasi yang saya nak sampaikan. Dan seterusnya kita akan invite you all dalam beberapa program, small program seperti opening untuk best shop, smart shop, CF flagship dalam tahun 2026. Sebab sekarang ni kita dapat banyak application daripada normal dealer untuk upgrade to be Enforce concept shop. So insyaAllah kita akan invite juga diorang lah, kalau mungkin ada di Johor. Sekarang ni Johor tengah giat membangunkan best shop dan juga smart shop. Dan di KL juga, di Penang pun ada, dan di Kedah juga ada. Seluruh negara lah akan ada premium outlet untuk Enforce. Dan yang seterusnya saya nampak dalam masa beberapa hari ini para media telah bekerja keras report dalam Facebook masing-masing, platform media masing-masing lah, termasuk Facebook, TikTok dan sebagainya. Saya ucap ribuan terima kasih kepada semua kerana support Enforce lah. Ini adalah satu tujuan yang kita harapkan, yang kita mahu untuk make sure apa yang kita buat aktiviti itu ada dalam kita punya dapat capai lah. Dan seterusnya tentang link, saya harap tuan-tuan boleh send you punya link whatever yang dalam Facebook ke dalam TikTok ke apa, untuk bagi dekat Syakir ataupun Amira untuk kita hantar kepada prinsipal yang berkaitan lah, Benda, CF, Kiwi dan lain-lain lagi. Kita akan bagi dia link dan supaya dia dapatlah mileage ataupun ROI, return of investment, dia dapat dan dia tengok, dan insyaAllah dia akan invite kita lagi. Boleh tak boleh? Yang betul-betul bekerja lah untuk kami, walaupun singkat punya trip, tapi orang memang ni lah dengan challenge, sejuk, lapar dan macam-macam lagi. Saya juga bagi pihak Enforce ingin memohon maaf kalau ada apa-apa kesilapan ataupun kesalahan dalam arrangement untuk kita ke sini. Kadang-kadang kita ni tak lepas daripada kesilapan. Ada staff-staff saya, Saki, Amira ataupun Cik Omar, ataupun saya sendiri, kadang-kadang saya duduk belly, RM30 lah, apalah kan.
Itu saya minta maaf banyak-banyak sebelum takut ada apa-apa terjadi. Tak ada minta maaf. So itulah apa yang objektif yang kita nak enforce memang dah tercapai. Bukan 100%, lebih daripada 100%. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Please double check all the things. Akan lalu Make sure atas nothing apa ni? is forgotten. And then Oh, dia macam jabatan nak ke pulau lah. B. Boy. B. Okay, so we just see whether we can check in early. We have to ask the staff of the airport. Okay. Kita dah sampai Penang ya? Airport. Yes, sini dekat Penang. Alright, kita dah sampai airport. Apa ni? Apa nama airport ni? Alamak, tak ingat nama airport ni. Tapi dah sampai lah. Kita nak flight ke Shanghai. So ni dia dramatic flight lah, departure door number 2. Okay, jom kita masuk dulu. Abang. Right, kita dah masuk ke dalam airport dan sekarang ni kita nak check in luggage kita. Dan lepas tu baru kita ronda-ronda sini tengok ada apa airport ni. Okay, what's the name of the airport? Huh? What's the name of airport name? Airport Wenzhou. Wenzhou. Yeah, Wenzhou 机场. Okay. Wenzhou Airport. Wenzhou Airport. Wenzhou Airport. Okay guys, so KFC di sini dia ada macam apa dia, saya tengok mana KFC ni, KFC. Dia ada tu KFC. Dia sebelah ni KFC, sebelah ni restoran jual-jual nasi apa semua. Dia kira ingatkan dua-dua tu adalah KFC. Okay, betul tak? Jom. Okay, inilah dia. Kita sekarang berada di Wenzhou nak ke Pudong. So flight pukul 3.15, gate 204 dekat sana lah. So sekarang ni kita nak tunggu Ustaz, yang lain-lain semua dah masuk. Lepas tu kita cari tempat lepak dan tempat minum-minum. Ya, Jiki lupa nak beritahu kalau hampa ada hand carry apa-apa kan. Ni daripada dekat sini nampak. Okay. So kalau hampa ada hand carry macam bateri, pastikan ada C, 3C. Lepas tu barang tajam apa semua jangan bawa lah, buang lah. Mereka memang check dengan tara lah. Mereka check dengan betul-betul tara dengan tara kasih can lah. Okay. So sekarang ni kita nak pergi cari jalan ke sana. Tadi dia kena jalan situ dah. Sekarang dia kena jalan pergi sana pula. Tengok sana ada apa. Okay. Okay guys, flight kita sini ke Shanghai dalam lebih kurang 2 jam. Lepas tu daripada sini 2 jam, dalam lebih kurang 6 ke 7 jam nak ke KL. So sinilah dalam kapal terbang ini. Dan kita tidur dalam sini. Alright, jom flight dulu. Okay guys, kita dah sampai di airport Shanghai. Dan flight nanti pukul 6.20. Flight pukul 6.20. So kita tengah menanti nak boarding ke Shanghai dan balik ke Malaysia. Yeay. Nasi ikan nak. Wah, taruh. Tapi mana kau tak lebih lah, mana kena. Okay, kita rehat dulu. Tunggu boarding, lepas tu pergi 6 jam baru sampai. Boleh tahan lah lewat dah. Okay, kita dah selamat mendarat di KLIA. Masih lagi jauh perjalanan nak balik ke Penang. So flight di KL adalah esok untuk sampai ke Penang. So kita habiskan video di sini je lah. Video kita tak ada apa lah, just video ending je. Dikir bersama Abang Man kita. Allah, rindu Pek Jamban. Okay, so sekarang ni pergi dulu. Anak jumpa lah tu anak. Okay, boleh lah. Bye. Okay, jom. Bye.